Apa yang kamu nampak bila tengok budak kecil ni? Setiap petang, dia akan tunggu ayah dia kat tempat yang sama. Dah jadi macam rutin dia. Tapi 2 minggu berlalu, ayah dia masih tak muncul-muncul. Orang kampung dah mula perasan. Senyuman manis budak ni dah hilang. Mata dia yang selalu bersinar kini suram. Tapi dia masih tak putus harap. Dan itu tangau dia buat sesuatu yang tak disangka. Dengan berani, dia melangkah masuk ke balai polis. Tangan kecil dia menggenggam gambar ayahnya. "Kenapa adik datang sini?" tanya polis yang bertugas. Dengan suara yang bergetar tapi penuh keyakinan, dia jawab, "Ayah saya hilang, dia janji nak balik." Siapa sangka gambar yang dia bawa tu jadi petunjuk penting. Rupanya ayah dia telah diculik. Berkat keberanian budak kecil ni, polis berjaya selamatkan ayahnya. Kadang-kadang jiwa paling kuat datang dari hati yang paling kecil. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak kisah yang menginspirasi. Jumpa lagi.